Korang tahu tak? Disebabkan negara kita ni dah terlampau banyak sangat warga-warga asing yang kita tak pasti dia kosong ke, dia sah ke. Malaysia dah jadi macam tak selamat. Macam-macam hal perkara aneh-aneh yang diorang buat. Diorang bawa budaya diorang ke sini. Lain negara, lain budaya. Tapi yang saya sedihnya, saya takut akan datang jadi tak terkawal. Mereka makin ramai masuk, negara kita terjejas. Korang tengok video ni. Lelaki Bangladesh ni suka-suka je masuk tandas perempuan. Lepas ni kita pakai pampers ya, sebab dah tak selamat dah masuk tandas. Jom tengok video ni. Itu tak ada dalam itu. Hei. Tadi dah dalam kan? Dah dalam kan? Dah dalam kan?